Okey, kita letak air stok sikit. Okey. Okey, specialnya kita tak pakai krim. Kita pakai kuning telur, parmesan dengan black pepper. Kita akan saute shiitake. Dan sekarang kita akan plating. Ini ayam dia. Kita bagi besar punya. Tempe yang kita dah goreng tadi. Dan kita bagi sambal special. Sambal ayam penyet Pak Din. Okey, rupa dia macam ni lah. Ayam penyet Lexus SSC. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azlan. Saya selaku Head Chef di Lakeside Cafe SSC. Okay, waktu operasi kita daripada 8.30 sampai 5.30 petang. Menu kita breakfast paling popular, lontong Johor, nasi lemak pandan dengan roti bakar. Western, kita ada spaghetti, kita ada fish and chip. Menu lokal, buttermilk, kita ada nasi ayam penyet, kita ada nasi ayam madu sepang. Menu utama kita ialah lontong lah, yang paling popular kat sini kan. Ni paste dia yang dah siap. Kemudian kita masukkan sayur dia lah, macam cauliflower, kacang panjang, carrot dan pucuk dan so on. So kita pakai santan kara. Kita masukkan 3 senduk saja. Okey dah jadi lontong kita. Okey, sekarang kita nak plating ya. Okey, kita ada tempe dengan tahu yang dah goreng untuk garnishing saja. Okey, dah jadi lah lontong kita. Lontong Johor. Okey, kita akan buat spaghetti salted egg seafood ya. And first kita masukkan corn oil. Kita saute garlic dengan daun kari. Sampai dia naik wangi lah, sampai dia brown sikit. Okey, kita letak air stok sikit. Okey. Lepas tu kita masukkan powder salted egg. Lepas tu kita akan masukkan cooking cream. Salted egg ni kita tak perlu tambah pressure lagi lah, sebab rasa dia dah cukup. Okey, kita boleh plating. Okey, ini udang yang kita dah goreng untuk kita plating. Tomato cherry, parsley, dan kita letak tuil. Okey, spaghetti salted egg seafood. Hai, nama saya Naila. Sebagai seorang barista dekat sini, so mostly dekat sini yang biasa popularnya orang order hot latte, ais americano dengan ais coklat. Selain tu, so orang order dengan ais matcha. So hari ni kita nak buat hot latte. Mostly dekat sini kita pakai dark roast. So daripada dia semi wash daripada Brazil dengan Colombia. So kita turn dia. Untuk hot latte dekat sini kita pakai dia 1 shot sahaja. So
dekat sini kita hanya guna the not to find size 2 sebab dia tak boleh nak pakai kos supaya dia punya flow kopi dia tu tak menjadi cair sangat dan dia boleh rasa dia punya aroma and the taste of coffee. Sebab taste coffee dekat sini dia more pada dark cocoa and dia not too spicy and dia bukan fruity punya kopi. So susu tu kita tak boleh buat terlalu hot supaya dia tak boleh rasa belah dekat tepi susu. So kita punya hot latte. And kat sini kita settingkan dia dengan cookies. Saja. Okay, so next kita akan buat ais caramel latte. Mostly dekat sini kita ais akan guna 2 shot. Why guna 2 shot? Sebab kita punya kopi start terus. Boleh caramel. Start 2 pump. Ni kita pump ais. Temp kopi pun ada cara dia supaya kita dapat kopi yang padat and sedap. Dan kita letakkan dia caramel drizzle sebab kita guna ais caramel latte. And so, ais caramel latte from that side. Okey, menu ketiga kita akan buat klasik carbonara ya. Kita tak pakai krim, kita pakai kuning telur. Okey, kita masukkan corn oil. First kali kita akan saute bacon. Kita akan saute shiitake. Kita tambah minyak sikit. Kita belas pasal siam. Kemudian kita akan masukkan garlic. Lebih kurang 1 sudu. Kita saute dia sampai brown. Okey, kita masukkan air rebusan pasta. Okey, specialnya kita tak pakai krim. Kita pakai kuning telur, parmesan dengan black pepper. Boleh tutup api. Okey, kita kacau lah. Okey, dah siap carbonara kita. Klasik carbonara. Okey, sekarang kita plating. Okey, tomato cherry. Biasa parsley. Kita akan tabur parmesan lagi. Kita ada tuil. Klasik carbonara. Ayam penyet. Kita akan goreng ayam lah. Kita pakai leg. So, kita goreng dia punya tempe sekali. Kita bagi 3 ketul untuk satu portion. Tahu kita bagi sekeping untuk satu portion.
And sekarang kita akan plating. Ini ayam dia. Kita bagi besarnya. Tempe yang kita dah goreng tadi. Kita bagi sup ayam. Dan kita bagi sambal special. Sambal ayam penyet Pak Din, nama dia ni. And okey, rupa dia macam ni lah. Ayam penyet Lakeside SSC.